Hai. Kenapa? Apa boleh saya bantu? Okey, Puan, cerita dia macam ni. Saya baru dapat scholarship baru. So, kiranya proses apa yang saya kena buat seterusnya? Okey, untuk maklumat adik, sekiranya adik dapat scholarship baru, adik perlulah menukar status pengajian pengajian adik di dalam SMP. So, macam mana adik nak mohon untuk tukar status pengajian? Sebenarnya mudah je. Adik tak perlu pun datang BHAP ni. Kita boleh tukar secara online lah dalam laman web BHAP. So, macam mana nak mohon? Mari sini saya tunjukkan. Mula-mula pergi ke laman web bahagian hal ehwal pelajar. Kemudian di sebelah kanan website, klik bahagian hal ehwal pelajar dan kemudian klik seksyen kesejahteraan mahasiswa. Kemudian saudara-saudari boleh klik pautan borang pengesahan penajaan. Seterusnya, saudara-saudari boleh mengisi Google Form yang disediakan. Dan jangan lupa lampirkan surat tawaran penajaan. Status pengesahan penajaan saudara-saudari akan dikemaskini dalam SMP dalam tempoh 3 hari bekerja selepas penghantaran permohonan. Mudah kan? Macam tu je caranya. Semudah hujung jari saja. Okey. Tu pun saya pun baru tahu juga. Okey, terima kasih Puan. Sama.